Perhatian kawan-kawan, marilah kita sama-sama buat kaedah akhir mengucapkan terima kasih kepada 4 orang guru khas kita. Ikut bersama saya ya. 1, 2, 3. Terima kasih cikgu. Halalkan ilmu yang diberi. Jumpa lagi cikgu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan ini Ayanda ingin mengucapkan selamat Hari Raya. Ayanda minta maaf zahir dan batin. Maafkan segala kesilapan Ayanda kepada semua anak pelajar yang saya kasihi. Ayanda minta maaf banyak-banyak. Ya Allah Ta'ala sahaja yang membalas kebaikan anak-anak pelajar sepanjang Ayanda jadi mentua di SMP City ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, cikgu ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada semua anak-anak SEMSA, kawan-kawan di SEMSA, semua AKP dan juga pekerja SEMSA atas majlis yang cukup bermakna pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Good luck semua. Assalamualaikum, saya Cikgu Dira ingin mengucapkan selamat Hari Raya kepada semua SEMSA Rian dengan ucapan semoga semuanya sukses dan gembira di SMP Setik. Doakan supaya saya gembira dan happy di sekolah yang baru. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada warga SEMSA. Selamat Hari Raya Aidilfitri tahun 2025. Semoga tahun ini lebih bermakna untuk semua anak-anak SEMSA dan warganya. Selamat, maju jaya.